Pernah satu hari. Kurang. Kejap. Ada call lah. Awak semua, tolong saya. Rumah saya kehabisan kertas. Boleh tak cadangkan saya satu langkah untuk mengatasi masalah tersebut? Saya betul-betul harapkan pertolongan awak semua. Saya ada idea. Semua sedia? Tu daun pandan. Apa kata kita guna daun pandan? Macam mana? Macam ni. Kertas yang kami hasilkan tidak sama seperti kertas biasa. Kertas biasa melibatkan penebangan pokok secara besar-besaran yang menjadi punca kepada kehilangan habitat haiwan, penyusutan kawasan hutan dan juga mengganggu keseimbangan ekosistem selain daripada melibatkan pemanasan global semakin meningkat. Daun pandan mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah warna semula jadi, iaitu hijau lembut yang unik dan memberi efek tenang kepada orang yang melihat. Selain itu, daun pandan mempunyai aroma wangi yang istimewa yang di mana menjadikan penghasilan kertas kami berbeza dengan penghasilan kertas yang lain. Kami memilih daun pandan kerana pokoknya mudah untuk ditanam dan daunnya mudah untuk didapati. Selain itu, kos yang diperlukan adalah rendah. Tambahan lagi, pokok pandan merupakan bahan semula jadi.
hasilnya inovasi kertas dari daun pandan. Selamat mencuba!